Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar macam mana nak buat LED light macam ni. Jadi kalau saya gerakkan, okey, LED light dia macam ni Jadi pertama sekali, apa yang kita kena buat adalah kita pergi dekat atas ni dekat kanan ni. Okey, make sure you boleh pilih lah sama ada ini ataupun ini. Dan kanan ni kita drop down, pastikan dekat compositor tu you tekan always kalau kita tekan kamera ataupun disable, tak akan nampak lah glowing punya effect tu Okey, so macam mana kita nak buat glowing effect? First sekali, kita kena pergi dekat edit mode So kita pilih bahagian mana yang kita nak jadikan dia glow. Okey, so kat sini saya ambil contoh yang ini, dinding ni. Tekan tab. Okey, pergi dekat select mode. Jadi saya select bahagian mana yang saya nak buat dia punya LED lighting. Okey. So kat sini kita boleh separatekan dia by selection macam tu. Okey. So kalau you tengok dekat sini, kita dah separatekan lah dia. Okey. So kalau saya gerakkan, saya keluar balik, saya gerakkan, dia dah separatekan. Okey. Tapi optional tips kalau you tak nak dia berlubang macam ni, you duplicate dulu. You duplicate baru you separatekan. Okey, so katakanlah ini saya nak, saya copy and then saya paste lah, saya duplicate macam tu. So kita ada dua. Okey, sekarang ni saya tekan scale. Kita nak scale dia punya X dia tapi kalau you all perasan, nampak tak dia scale ni lari kan? Sebab dia punya origin dia dah lari. So kita buat apa? Buat origin to geometry macam tu. And then kita scale, tekan X, kita scalekan dia kecil macam ni lah, lebih kurang. Okey, kita dah dapat kita dah dapat dia punya LED punya shape ikut pintu tu. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak letak dia punya material lah dengan glow effect Okey, jadi kat bawah ni kita boleh tarik lah kan. Kita boleh buat satu macam ni. And then kat bawah ni kita pilih dia punya compositor. So kat sini sebenarnya saya dah buat compositor dia lah. Jadi sebenarnya kalau you all tak ada, dia akan jadi macam ni sebenarnya Jadi apa kita buat? Kita add ataupun kita find cari nama dia composite macam ni kan. Ni dah adalah composite dia. So apa yang you buat? You cari glare kan. Kita tengok ni kita undo balik, kita cari glare punya ni. Okay, so pergi kat search, carilah glare macam tu kan. Nampak tu jadi kita tahu tengah-tengah macam ni. Dia biasanya macam ni kan. Tadi dia macam ni. So kalau kita tarik macam ni, dia akan masuk dua macam tu. Okey, tapi sekarang dia tak glare lagi, nampak? Cuma dia dah ada compositor punya effect lah. So sekarang ni apa kita buat? Kita pergi kat sini, kita cari pula dia punya shader editor. Okey, so kat sini saya nak buat shader lah untuk yang kita punya shape ni Alright. So kita tekan new. So kita pergi tengok dekat sini. You nak colour apa you nak macam mana, tapi yang paling penting adalah di bawah ini, di emission So naikkan strength dia. Lagi kuat, lagi tinggi banyak, lagi kuat lah dia punya lighting tu Okay, so dah berjaya you boleh tukar lah nak warna apa kan, warna biru ke, nak warna apa. And then kalau you pergi balik dekat tempat tadi, tengok balik ni pergi balik dekat compositor ni, you boleh tengok lah kita boleh ubah nak berapa banyak dia punya iteration dia, nak buat fade dia kan, berapa banyak. You boleh kawal lah benda tu you boleh kawal dia punya effect tu. Nampak? So kita boleh kawal macam mana dia punya glare ataupun glow tu berfungsi lah. Okay, so dah jadi. Senang je jadi hopefully semua boleh cubalah. Okay, terima kasih semua.